Tuan Habib. Besar. Taruh duit dulu. Bagus. Ada hajat apa, Cik Siti? Tuan Habib. Suami saya sudah 2 hari tak pulang ke rumah. Apa yang saya nak buat, Tuan Habib? Suami kau memang tak guna punya orang. Kalau dia balik, kau minta cerai. Kemudian kau kahwin sama saya. InsyaAllah kau selamat. Itulah Cik Tina. Saya dah kata daripada dulu dah. Kalau nak kahwin, jangan cari orang yang ada isteri. Cinta tu tak penuh. 40 buat isteri, 40 buat anak, tinggal 20 buat Cik Tina. Kalau cari orang bujang macam saya, baru cinta tu 100% cash. Kau datang kemari nak merusakkan rumah tangga aku ya, Soan? Tolong tuan, tolong. Ceraikan perempuan ni biar boleh kahwin dengan saya. Tuan ada bini buat apa lagi? Kurang ajar kau.